Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya sesebuah negara itu dibina? Prosesnya tu, kalau kita fikirkan, ia macam membina sebuah jambatan yang sangat besar. Jadi, dalam kupasan kali ini, kita akan lihat dengan lebih dekat macam mana jambatan yang kita panggil Malaysia ni dibina dan bagaimana ia berjaya menghubungkan pelbagai wilayah dan rakyat di bawah satu bumbung persekutuan. Jadi soalannya tetap sama, bagaimana sesebuah negara dibina? Kisah pembentukan Malaysia ni, ia bagi kita jawapan yang sangat menarik. Ia bukan proses yang mudah tau. Ia satu proses kejuruteraan sosial dan politik yang memang rumit dan penuh dengan cabaran. Jom kita guna analogi jambatan ni. Cuba bayangkan, proses pembinaan sebuah jambatan gergasi. Setiap tiang yang dipacak, setiap kabel besi yang direntang, semuanya tu mewakili rundingan, persetujuan dan kompromi yang tak kekira banyaknya. Semuanya demi satu tujuan, untuk menghubungkan semua orang di bawah satu nama. Okey, ini dia pelan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan selami dari mana datangnya sebuah idea bernama Malaysia. Lepas tu, kita sentuh pula tentang cadangan, reaksi dan halangan yang timbul. Kemudian, bahagian paling penting, proses membina jambatan persekutuan itu sendiri. Seterusnya, kita akan lihat saat perjanjian ditandatangani dan Malaysia diisytiharkan. Tak lupa juga cabaran awal konfrontasi dan kita akan akhiri dengan legasi kesepakatan nasional yang ditinggalkan. Jom kita mula. Baiklah, untuk bahagian pertama, mari kita fahamkan dulu apa sebenarnya rangka tindakan awal untuk negara baharu ini. Dari mana datangnya idea ini? Okey. Idea terasnya yang kita kenali sebagai Gagasan Malaysia dicetuskan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman. Dan ini bukan calang-calang idea tau, ia satu visi yang sangat berani pada waktu itu. Tujuannya untuk wujudkan sebuah kesatuan politik yang bukan sahaja boleh mempercepatkan kemerdekaan untuk semua, tapi juga yang paling penting untuk membawa kestabilan kepada seluruh rantau ini. Sekarang, ini bahagian yang menarik. Penting untuk kita tahu yang Gagasan Malaysia ni bukanlah satu-satunya idea yang ada atas meja masa tu. Ada satu lagi idea yang lebih awal dipanggil Melayu Raya. Tapi kedua-duanya sangatlah berbeza. Melayu Raya ni lebih kepada penyatuan atas dasar etnik dan budaya dengan Indonesia. Gagasan Malaysia pula, ia lebih pragmatik. Ia sebuah projek politik untuk menyatukan bekas-bekas jajahan British. Nampak tak bezanya? Jadi, bila Tunku umumkan cadangan ni secara rasmi pada 27 Mei 1961, reaksinya datang serta-merta. Dan macam-macam pula tu reaksinya. Ada yang suka, ada yang was-was. Kalau kita tengok di peringkat dalaman, memang bercampur baur. Singapura, mereka sokong. Sebab apa? Mereka nampak peluang ekonomi, pasaran yang lebih besar. Tapi, di Sarawak dan Sabah, lain ceritanya. Mereka risau, bimbang akan hilang otonomi. Brunei pula, mereka khawatir akan hilang kawalan ke atas sumber minyak mereka yang kaya tu. Jadi, ini bukan satu keputusan yang ya atau tidak yang mudah untuk mereka. Itu baru dalaman. Di peringkat antarabangsa, cabarannya lagi besar. Jiran terdekat kita, Indonesia di bawah Sukarno, menentang habis-habisan. Mereka label Malaysia ni sebagai neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru. Filipina pun sama, menentang sebab mereka ada tuntutan ke atas Sabah. Dalam kalangan jiran-jiran, cuma Thailand saja yang bagi lampu hijau sebab mereka nampak ini boleh kuatkan keselamatan serantau. Jadi, dengan macam-macam reaksi ini, macam mana nak teruskan? Proses membina jambatan persekutuan ni kenalah dibuat dengan sangat teliti. Kena ada rundingan, kena cari fakta, tak boleh main redah saja. Okey, untuk bina jambatan ni, ada 4 tiang utama yang didirikan. Fikirkan ia macam 4 langkah penting. Pertama, ada siri lawatan antara pemimpin untuk bina kepercayaan. Lepas tu, mereka tubuhkan JSKM, macam satu meja bulat untuk semua berbincang. Langkah ketiga, yang sangat kritikal, mereka wujudkan Suruhanjaya Kobold untuk tanya sendiri pendapat rakyat. Dan akhir sekali, jawatan kuasa antara kerajaan ditugaskan untuk merangka perlembagaan untuk pastikan kepentingan semua pihak terjaga. Dan inilah dia, detik penentunya. Hasil siasatan Suruhanjaya Kobold tu, keputusannya sangat jelas. Majoriti besar, lebih kurang 2/3 penduduk di Sarawak dan Sabah, kata, ya, mereka sokong pembentukan Malaysia. Ini bukan benda kecil ya, ini ibarat mandat demokrasi yang kukuh. Lampu hijau untuk teruskan projek pembinaan negara ini. Okey, sokongan rakyat dah dapat, butiran perlembagaan pun dah diselesaikan. Jadi, apa lagi? Inilah masanya untuk langkah-langkah terakhir bagi merealisasikan sebuah negara bernama Malaysia. Maka, termeterailah Perjanjian Malaysia atau MA63. Ini bukan sekadar dokumen biasa, ia adalah surat beranak persekutuan kita.
Dan dalam perjanjian ni, termaktub jaminan-jaminan yang sangat penting. Contohnya, hak untuk Sarawak dan Sabah ada kabinet negeri sendiri dan pengiktirafan status istimewa untuk kaum Bumiputera di sana. Tapi, ceritanya belum habis. Garis masa ini tunjukkan ada satu lagi halangan terakhir. Walaupun perjanjian dah ditandatangani pada 9 Julai, bantahan dari Indonesia dan Filipina menyebabkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terpaksa hantar satu misi khas untuk sahkan sekali lagi sokongan rakyat. Disebabkan inilah, tarikh pengisytiharan asal iaitu 31 Ogos terpaksa ditunda. Dan akhirnya, pada tarikh keramat 16 September 1963, Malaysia secara rasminya diisytiharkan. Upacara bersejarah ini diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Sabah. Namun, kerajaan itu tak berlangsung lama. Jambatan yang baru siap dibina ini terus diuji dengan ribut yang sangat dahsyat. Ribut itu bernama konfrontasi. Indonesia, di bawah pimpinan Sukarwo, melancarkan satu kempen ketenteraan dan politik yang matlamatnya cuma satu, untuk hancurkan negara yang baru lahir ini. Dan ini bukan sekadar perang mulut dia, ia melibatkan pendaratan tentera dan serangan bersenjata di berbagai tempat di Malaysia. Ini memaksa negara kita yang masih muda untuk berjuang mempertahankan kedaulatannya, bukan sahaja di medan perang, tapi juga di pentas dunia seperti PBB. Jadi timbul persoalan, macam mana negara yang baru setahun jagung ini boleh bertahan hadapi ujian seberat ni? Macam mana jambatan itu tak runtuh? Jawapannya terletak pada asas pembinaannya sendiri, iaitu kesepakatan. Ribut konfrontasi ini akhirnya reda, bukan hanya kerana kekuatan tentera, tapi lebih penting lagi kerana usaha diplomatik yang tak henti-henti. Ditambah pula dengan perubahan kepimpinan politik di Indonesia, jalan damai akhirnya terbuka. Jadi, kalau ada satu perkara penting yang kita boleh belajar daripada semua ini, ia adalah Malaysia tidak dibina dengan kekerasan atau paksaan. Sebaliknya, ia dibina di atas meja rundingan melalui kompromi dan, yang paling utama, kesepakatan. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk direnungkan bersama. Kalau pembentukan Malaysia ini ibarat membina sebuah jambatan yang hebat, kerja menyelenggara jambatan itu tak pernah selesai kan? Ia adalah satu tanggungjawab yang berterusan untuk kita semua.